Segalanya di hujung jari anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan logo OKU dan Ustaz. Hari ini adalah kita melancarkan logo dulu. Kita melancarkan logo yang insya-Allah program ini akan dilaksanakan kalau ada bajet cepatlah dia berjalan. InsyaAllah kita bersama, insyaAllah kita akan tayang untuk 13 siri program tentang ibadah OKU, masalah ibadah komuniti OKU di pelbagai. Sebab kalau kita lihat, kita tak ada, komuniti mereka ni tak ada satu platform pun untuk buat research, untuk rujukan. Untuk diorang sebenarnya bukan kita cakap diorang tak buat, ada, tetapi platform yang untuk rujukan tu tak ada. Jadi dengan secara tak langsung saya mengambil kesempatan ini bersama dengan belia Majlis Belia OKU Malaysia, Projaya, Pertis dan juga Korporat Persatuan Anak Melayu Johor, kemudian Dewan Perniagaan Datuk-Datuk Malaysia yang membantu kami untuk melaksanakan program ini. Alhamdulillah, program ini telah disokong sebenarnya bersama dengan Timbalan Menteri Agama, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Mufti. Program ini telah disokong. InsyaAllah kita tunggulah. Jadi kita terbuka kepada di luar sana, bagi mereka yang ingin menyumbang untuk melaksanakan program ini, silakan. Segalanya di hujung jari anda.